Welcome to FS Family. Cara aku, cara hampa, cara hampa. Bersama siapa Black minggu ini? Jom enjoy. Seperti biasa, hujung minggu ni pula apa? Awal Muharram. Selamat tahun baru kepada ampa-ampa semua. Semoga tahun ni lebih baik daripada tahun lepas, dan semoga yang baik-baik je untuk apa semua, untuk kita semua. Okey, seperti biasa, kali ni ke mana Black Prank nak pergi? Bersama siapa Black Prank minggu ini? Jom enjoy. Alhamdulillah, kita dah makan. Hai. So sekarang ni kita mulakan perjalanan kita. Ke mana ni? Kita nak pergi ni adik? Tak tahu rahsia. Korang mesti tanya ni, mana Abang Haji kan? Kat mana? Tunggulah korang, dia dengan siapa ke dia tinggal? Ayah kita tinggal ni Memang tak lah weh, dia dah kemut-kemut, tak sabar nak pergi camping tu kan. Kita orang sekarang ni macam aktiviti kan, nampak penuh dengan aktiviti anak-anak. Jadi macam bila cuti yang panjang, baru kesempatan untuk kita orang berlayar. Ke mana kita nak pergi? Check it out. Sungguh tak masuk highway lagi ya. Korang cuti pandang kan. Jadi inilah jam tol mana ni? Tol Lenggong. Tol Gamuda tu, yang Gamuda tu nak masuk ke highway. Betul. Jam sekarang ni dekat tol tu. Hopefully kita doalah perjalanan dipermudahkan, insya-Allah tak jam, tak apa. Tapi memang dah expect dah sebab cuti panjang kan. Okay, siapa yang pergi camping tu, ampo-ampo yang pergi camping tu, take care, drive safe, bye. When I was a young boy, my father took. Okay, sekarang ni kita kena makan tengah hari dulu sebab check-in dia ada waktu check-in, check-out dia. So check-in pukul 2, check-out pukul 12. Jadi sebelum tu kita makan dulu. Alhamdulillah dah sampai ke Tanjung Malim. Jadi kita tengok dulu laut. So kita orang singgah makan dekat apa yang tadi? Rumah apa ni? Kedai makan tu. So sebelum tu kita nak siapa dulu. City to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you. Wih, ada ni. Monyet banyak. Monyet. Banyak ni monyet. Lekker. Dah masuk ke kawasan ni, dia agak berbatu sikit lah tau. So korang tak payahlah nak bawa kereta laju-laju. Begini ya. Tapi kereta, apapun kereta masih boleh, cuma dia agak menjulam sikit. Okay.
Akhirnya kita orang dah sampai ke tempat kat mana Black Parade berlayar minggu ini. Setelah berapa jam kita perjalanan ke sini daripada Subang ke Tanjung Malim, dengan jamnya korang. Padahal accident belah sini, tapi kita yang terkena. Kita dah berhenti makan dah apa, so check in. So now inilah tempat Black Parade berlayar. Tapi korang nak tahu tak, Black Parade bertukar wajah? Macam mana wajah Black Parade pula minggu ini? Jom korang. Okey, sekarang ni seperti biasa lah korang, nak pasang kemah kena bergaduh dulu. Bergaduh dulu lah korang, tak tahu macam mana arah dia. So nak tahu apa kejadian dia, jom. Belum, ini belum bawa pembaris ukur bagi betul-betul dulu. Aku kan tak ada kerja. Jalan ni dia orang tengok walau. Sebab kita lalu aja. Hujan pun dah berhenti. Apa lagi hampa? Jomlah kita sambung setup. Sambil tu ni perkena cucuk jagung daripada Mek Mirah, import daripada Tapah tu. Jom. Kembali lagi. Sekarang ni menunjukkan jam pukul 6 petang. Kalau hampa nak tahu, tadi kami tengah set up hujan. Tengah set up hujan. So kami set up dulu apa yang patut. So sambung balik. Akhirnya pukul 6 petang Black Parade berlayar. So hampa nak tahu tak, inilah wajah baru Black Parade kita. Kalau hampa nak tahu macam mana rupa wajah baru Black Parade, jom aku tunjuk kat hampa. Jom. Okey. So hampa, inilah wajah baru Black Parade kita. Nampak luas kan hampa? Inilah Black Parade A10 yang terbaru. So ini adalah keluasan dia seperti biasa. Tak ada plan lagi untuk tambah apa-apa. Seperti biasa, ini dulu. Okay. So yang best ni apa? Boleh tengok bintang malam ni. Apa? Boleh tengok bintang malam ni. And then dia boleh tutup. Dia boleh tutup jadi macam tu. So di sini memang pengudaraan dia jangan nak cakap, memang tip-top. Okay. Okay, kali ni untuk luar pula, kita orang tak pakai, kami tak pakai Black Dome. Sebab luar dia ni ada
dia dah ada flysheet tau hampa. And then boleh tambah. Kat depan tu kita orang tambah flysheet tu. So inilah common area dan tempat masak aku di kat sini. Tu. Okay. So dekat Forest 8 Sands ni, tapak aku dekat sini 15 dan 16. S15 dan S16. Mula-mula hampa, bila tengok dekat tempat website tu, kita orang jauh daripada sungai tau. Sebenarnya kita orang paling dekat. Turun tu je. Lepas tu ini pokok. Okay, so minggu ni dengan siapa Black Parade berlayar. So Black Parade, ini adik, itu abang. So Black Parade lama tetap ikut sebab kita guna untuk kawan-kawan. So ini tapak 16. Tapak 16. So tapak kami dekat sini 15 dan 16. Nampak? 15 dan 16. Okey, tapak 15 dan 16 dia bersebelahan dengan ni campfire. Campfire. Nampak? So sini dia kata tak boleh parking. Parking hanya di belakang-belakang sahaja. So setiap tapak depan, belakang tu parking. So ini campfire. So yang dekat sini juga, hampa jangan risau, plug point 24 jam. Tu plug point. Pandai-pandai lah hampa tarik daripada sini. Dan memerlukan plug point yang panjang. Nampak dia tarik. So memerlukan plug point yang panjang. Okey. Okey hampa, seperti biasa. Mesti hampa nak tengok kan dekat mana sungai dia pula. So kemah kita orang tu straight sahaja. Ini jalan turun bawah kemah dia. So macam mana rupa sungai dia? Jom. Sungai dia memang sungai yang landai straight je hampa. Dia memanjang aja. So sebenarnya dia jernih. Tapi sebab ni betul-betul baru hujan, baru lepas hujan. Jadi adik, so tu kalau orang dewasa para lutut. Pakai betul-betul. Ini adalah review dia. So dekat sini hampa kena pakai ni kasut. Memang batu dia banyak batu ya. Dekat sini hampa tak payah risau lah kot anak-anak. Dia sebab dia landai je macam tu kan. Tapi air agak laju jugalah. So dia orang tubing lah macam tu. Tu. Okey, final untuk Black Parade yang berwajah baru. Puas hati lampu besar, selesa, pengudaraan yang bagus. So far okey. Okey, cuma yang kami perasan bila hujan tu, kan depan tu dia sambung flysheet tu. Kita orang beli yang dia boleh pilih tau. Beli airtime ni sampai ke sini.
Tapi kami ambil yang sambung ni. Jadi bila hujan kan dia zip. Kan dia zip kan. So bila hujan dia ni bocor dekat zip-zip ni. Dia bocor kat zip-zip tu. Gitu. Okay, belakang-belakang ni tapak parking. Hampa tak perlu nak bawa wagon bagi akulah. Even kat tengah-tengah sana pun boleh parking sekejap, turun barang and then boleh cari parking. So macam tapak 15, kita orang boleh parking belakang ni atau kat tepi sana. Okay. So seperti biasa, sungai kita dah review. Apa lagi kita nak review? Toilet. So kalau dekat sini sinki, dia memang ada satu sahaja sinki. Dia tak ada bersepah-sepah macam setengah tempat kan, macam ada dekat kawasan-kawasan ni kan. Macam dekat Forest Essence ni, kat mana tau, dia main point dia hanya di toilet sahaja. Jom. Okay, so ini toilet dia. Toilet dia di tengah-tengah. Tapak kami 15-16, dekat sahaja dengan toilet. So ini toilet dia. So sinki ada di luar. Sinki dia ada di luar toilet. Yang ini tempat cuci tangan. Empo janganlah pula cuci makan minum dekat sini. So cuci tangan hanya di cuci ni, pinggan, cuci. So dekat sini tau. Okay. So the best facility yang ada dekat sini, korang boleh letak makanan di sini. Cuma yang tak bestnya, dia punya fridge ni kat dalam toilet lah. Tapi toilet dia tu jauh jauh. So nanti aku review. Yang best ni dekat sini, korang kena pakai slipper. So buka slipper ni, carilah slipper yang sama saiz dengan hampa. Jom kita masuk. Okay, dalam ni ada fish non halal, dia ada tulis. So boleh letak dalam ni. Macam aku kata, ini untuk yang halal dan ini adalah ice cube. So hampa boleh beli dan bayar di sini. Okay, jom aku review toilet untuk hampa. Okay, ini adalah kawasan toilet dia. Bersih, cantik. So banyak juga ni. So kita tengok toilet dulu. Yang ini toilet cangkung berserta shower. Ya ampun. Ada. Jangan shower, ampun, ingat shower air panas tu. Tak. Okay, first, second sama juga. Toilet cangkung. Ketiga, toilet cangkung ada shower. So ini shower sahaja. Shower sahaja 1, 2 dan 3. Ini toilet dia. So dekat sini ada tandas duduk juga. Ada tandas duduk. Ni luar sampah sebab dia, apa orang kata, sekali dengan family kan, anak. So shower dia, dan dia ada heater tau. Dekat toilet first ni dia ada heater. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when jemput makan ampun. Hei, sedap ni. Mak Haji, Pedih perut. Mak Haji macam mana? Sibuk. Tapi tak beli kan? Apa perasaan pakai Etten baru? Perasaan bangga, bos. Bau cek makanan kan? Bukan bangga. Tadi sampai kemut-kemut dah nak makan. Bukan bangga lah. Ten idaman.
Jemput makan. Makan. Tadi teruja. Haikal pun melambat. Okay, ini suasana malam dia. Dia kalau pukul 11.30 rasanya dia dah tutup lampu. Ada lampu kat situ, dan ada lampu sikit kat sini. Tapi nak pergi ke toilet terang lah. Lampu toilet terang. So bila malam memang gelap. Hampa. Kita meriah dengan lampu-lampu kampus. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you? Morning korang. Hai. Okay. Ya Allah, sejuk gila kat sini weh. Nampak berkabus pagi dia. Made, because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the black parade. Okey hampa, seperti biasa aku akan buat review untuk hampa the whole campsite dekat Forest 8 Sands. Okey, so ini jalan masuk yang korang akan sampai dulu. Okey, ini jalan masuk dia, hampa nampak kan? So jalan masuk dia akan ada macam ni, berbatu-batu ni, tapi okey, semua kenderaan masih boleh lagi. So, bila sampai depan ni, hampa akan nampak macam ni. Dia macam ada Y tau. Dia punya signage tu tak adalah nampak sangat, tapi dia ada 2 cabang. Okay, yang ke sini pun boleh masuk, ke sini pun boleh masuk. Okay, nanti aku sediakan landmark sekali. Korang kena tahu tau, laluan yang sini dia untuk yang forest. Okay, yang sana sands ya. Yang tempat kita tu sands. So cabang yang ini sands. Sands tu yang tempat area kita orang lah. Hujung nak ke sungai tu. So nanti aku bagi tahu korang. Okay, so dia agak nampak signage dia agak kat situ lah. Kalau malam agak berhati-hati. Ingat ada cabang Y ni. Sana boleh masuk, sini pun boleh masuk. Okay, so aku tunjukkan hampa tapak dekat area forest dulu. Dia besar hampa, sangat luas. Sekejap lagi aku bagi lemak hampa tengok lah. Okay, jom kita masuk area sini. Okay, jom. Okay, awal-awal ni dah ada tapak parking dah. So tapak parking ni untuk yang tapak yang mana ambil sini. Aku tak berapa nak ingat lah. Dia ada S, ada F, macam tu lah. Forest, nombor-nombor. Lepas tu dia ada Sands, S, nombor-nombor macam tu. So macam area aku tu S, yang ni F So awal-awal dah ada tapak parking. So hampa jangan risau, dekat je, boleh drop je dulu barang, and then hampa keluarkan balik parking kat sini. Okay, jom kita masuk. So awal-awal ni ada pembinaan sikit lah. Mungkin ada lah owner nak buat apa lagi kat sini kan. Okay, jom kita masuk. Okay, belah kanan sini hampa tengok. Sangat klasik Apa ni? Surau kita korang. Nampak tak? Surau. Ya Allah, surau dia berbentuk bintang. Berbentuk bintang. Jom kita masuk.
Okay, so ini surau dia. Betul ya, hampa. Apa bentuk bintang korang? Dia open. Open space, nampak? So jangan risau, ada sediakan sejadah. Ada sediakan sejadah dan kiblat tu. Dia siap tunjuk kiblat ni di mana. Gitu. So ini surau dia. Okay. So dekat belah kanan pun sini boleh kawasan parking juga. So ada pembinaan, mungkin ada dia orang nak buat apa-apa. So ini laluan dia. Nak pergi ke tempat sains tu pun boleh tapak. So belah kiri ni dah start dah dengan tapak-tapak hampa. So kawasan ni dia berumput. Nampak? Tapak dia tu berumput. Tapi dikelilingi oleh pokok-pokok yang tinggi korang. Nampak? Sangat cantik. Sangat redup. Kalau panas pun panas juga. Okay. Okay. Memandangkan hari ni, masa kami pergi ni semua penuh. So ini semua tapak tau hampa. Belah kiri ni semua tapak. Nampak? So aku masuk dah. Semua tapak. Dan tapak kat sini Forest AdSense ni korang jangan risau. Plug point disediakan 24 jam. Cuma hampa kena beli plug point yang panjang. Plug point yang panjang pula. Apa extension yang panjang. Nampak? Cantik siut. Kalau korang nak ambil view, ambil yang bawah ni. Dia macam pokok buluh tau. Nampak? Yang tak bestnya dekat sini, kemah dia dekat-dekat. Nampak? Dekat-dekat. Dia tak ada gap. Sebab kata Bang Haji macam pasar malam. Dia punya tu yang membezakan adalah itu. Okay. Ini kawasan forest. Okay, belah kiri ni sepanjang jalan ni semua tapak forest. Okay, tapak forest. Aku pun dah masuk dah. Kenapa dia forest, dia berumput. Lepas tu dia macam ada dikelilingi ni pokok-pokok tinggi ni. Okay. Belah kanan toilet. Ni toilet dia. Okay, so dah habis dah kawasan untuk forest. So sekarang ni kita masuk dekat kawasan kita orang, kawasan sains. Kan tadi awal-awal tu yang stream. Kawasan, ya Allah salah lah sama ni aku cakap. Stream korang, stream. Sorry tau. Okay. Ini jalan yang tadi aku kata cabang Y tu, nak masuk untuk stream sini. Pintu ni tadi. Sebab dia lebih dekat sikit dengan kawasan kita yang dekat stream. Sorry korang, stream. Okay. So ini kawasan dia. Macam biasa, parking dekat belakang. Aku ada review semalam. Ataupun tepi. So di mana Black Dog? Tara. Okey, jom kita masuk kawasan forest. Kawasan forest apa? Kawasan stream. So, ini semua kawasan stream tau korang. Dia, macam mana nak cakap? Dia macam sana juga. Cuma dia macam ni lah. Sebenarnya kawasan stream ni tak luas macam kawasan forest lah. So, macam ni je. Yang ini kira view sungai tau korang. View sungai, tapi tak boleh direct tu sungai lah. Sebab dia tinggi. So macam ni.
Seram. Sebenarnya kan Black Dog ni dekat sini kita orang menjadi showroom, nampak. Ada yang bertanya. So Black Dog Malaysia, tolong bayar kami. Ramai bertanya ni. Nampak Bang Haji promote. Okey, sekarang ni cuaca sedang elok. Panas. Air pun hampa jangan expect air tinggi tapi arus tu deras. So nak tubing, seakan nak berendam, duduk-duduk macam tu okey. Sungai dia memang memanjang je hampa, memanjang je, tapi penuh dengan batu. Nampak? Dia kristal juga. Nampak? So apa menu kita hari ni Kak Zul? Udang masak lemak tempoyak, Okey. ayam goreng, dan ulam. Cikidel. Nampak korang, hampa baru lepas hujan. Tadi hampa tengok kan, aku ada tunjuk dia punya cetek. Apa tu, ada batu-batu, tak nampak dah. Sebab dekat sini dia belum hujan, tapi dia dah bunyi-bunyi guruh je. Tak hujan lagi. Rasanya dekat atas tu dah hujan, nampak ni. Terus weh. Deras. Batu dah tinggi dah tadi hampa. Kat situ kan batu-batu tu. Batu-batu situ kan. Situ pun tadi ada pasir. Tak ada dah. Nampak lah. Tinggi dah. Okey hampa, ini spot cantik. Dekat campfire ni kan. Dia sediakan yang campfire ni. So dia ada pokok tinggi tu. Dia letak ada lampu di situ korang. Cantik. So lampu ni dalam 11.30 dia akan mati. Dia akan cantik macam tu lah. So ini adalah suasana pukul 8 malam dia. So gelap, dia tak ada lampu ya hampa. Memang best, dia hanya lampu sikit. So dekat tiang tu ni. So kawasan aku dia macam ni. Ini kawasan aku di waktu malam. Tu. Kita orang hujung. So spot tu, lampu tu dia akan tutup tau hampa 11 lebih. Sini. Cantik kan? Okey, so ini laluan dia nak pergi toilet. Ini. So ini dia memang tak ada lampu. Dia cuma lampu kat situ. Cantik kan? So ni. Lepas tu dia ada kat tengah tu. Tempat kawasan yang forest tu. Forest area tu. She's watching over me, and other times I feel like I should go. Went through it all, the rise and fall, the bodies in the streets. And when you're gone, we want you all to know. We'll carry on, we'll carry on. And though you're sick, God, believe me, your memory
Bang Haji, nak buat apa tu Bang Haji? Buat apa tu? Kita main bakar-bakar. Main bakar-bakar malam ni kita, malam kedua kita buat barbecue. Okay? Kita ada orang gede tu. Apa? Tiket Susi. Oh no. Tiket Susi dah lah. Kalau ada. Kalau dia buat konsert ah. Komek. Tolong ah. Tolong. Saspor. Semua tak kenal Zohan ya Jessie Lucy. Ya Jessie Lucy. Semua tak kenal. Sudah ku tulis. Tak tahu lagu tu. Cakap yang bukan-bukan. No, betul. Lagu dia top kan? Hah? Top ke? Ha. Spotify nombor 1. Tadi dia buat dia. Nak mencarut tak boleh. Susah. Mengalah di kau. Ini kalau nasyid ni bagus tau sebab dia punya gaya. Macam dia. Tepuk semangat. Jangan mampu lah. Morning apa? Okay, pagi ni hari terakhir kita dekat sini. Hujan pula ya. So sejuk lah. Dia tak sesejuk semalam. Semalam daripada awal dia sejuk tau. Hari ni dia panas. Tak sejuk sangat. Rupanya pagi ni nak hujan. So macam ni. Dia datang ribut dulu tau. Ribut angin. Lepas tu barulah hujan. Inilah suasana pagi dia. Pakai mushroom. Hari terakhir menu makanan kita orang hari terakhir di campsite Forest 8 Sands. Makan apa Aikal? Makan nasi lemak pagi ni. Makan nasi lemak pagi ni. Jumpa makan semua. Alhamdulillah. Sesi mengemas pula. Black plate. Okey, alhamdulillah akhirnya sudah selesai 3 hari 2 malam kami di Forest 8 Sands. Okey. Conclusionnya overall di sini. Apa Bang Haji overall? Overall dia? Best. Tapak okey. Tapak yang kami lah. Okey. Cuma tak okey sikit sebab batu dia bukan batu. Yes, hampa kalau datang sini hampa kena bawa ground sheet yang tebal sikit, tika ke mat ke apa segala. Tu macam tu contohnya. Dia kalau batu chipping yang besar ni okey.
Dia batu dia besar-besar. Okay, just reminder untuk korang, siapa yang nak pergi sini, tolong bawa mat yang tebal sikit, toto ke apa ke kalau korang pakai. Kalau camp bag tu tak ada masalah. Kalau solat pun boleh berbenjol lah. Ya, kepala. Lepas tu suasana, environment macam mana Bang Haji? Environment. Kita tanya kita punya guest. Okay. First beginner first time camping. Macam mana? Boleh repeat Boleh repeat dengan berat-berat Itu lari okay, so memang suasana dia best. Cuma kita orang kat sini dia agak hujan, jadi anak-anak tak puas sangat lah mandi. Tapi okay, semalam dah 1 hari dia mandi kan. Lepas tu CEO dia dia memang baik. Selalu dia check up, dia tanya macam mana everything okay. Lepas tu pagi sejuk apa. So toilet semua ada, plug point ada. Nak kata apa Bang Haji? Terbaik lah. Yes. Okay hampa, sampai di sini sahaja video untuk kali ni. Cara aku. Cara hampa. Cara hampa. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade.